Kota tauhid ni memang ustaz kata penting tu semua. Penting ke ustaz? Ada tanya ustaz 2-3 hari lepas, penting ke kota? Memang penting. Sebab ustaz dah amal dah. Ustaz dah nampak kelebihan dah. Kalau kita amal semua bukan setakat kita saja, rumah kita pun akan itu. Pernah ustaz cerita satu ketika ustaz isteri ustaz pergi ke Kuantan, tinggal ustaz 2 orang dengan anak ustaz. Ustaz ajak makan dengan nasi Arab lah di Kota Baru. Kita tengah sedang makan nasi tu, hati ustaz rasa tak sedap, rasa tak seronok je. Ustaz pun kata, jom kita balik sekejap. Kita baliklah. Ustaz pun selesai makan, buat bayaran, terus balik. Bila sampai rumah, terus nampak satu orang lelaki lompat pagar, lari daripada rumah ustaz. Dia masuk dalam rumah ustaz. Jadi dia umpil rumah apa semua, tapi alhamdulillah tu semua barang kemas anak ustaz duduk atas meja, dia tak ambil handphone apa semua, dia tak ambil. Inilah kita penting kota tauhid, sebab dia mungkin dia boleh masuk, Allah tak izin dia masuk, tapi Allah tak izinkan dia untuk melihat barang-barang yang ada dan duit apa semua ada. Terbuka gitu dah. Anak-anak ustaz kadang ni budak-budak ni lalai, dia letak gitu je. Jadi barang emas apa semua tak ada. Alhamdulillah tak ada satu benda pun kehilangan. Ni penting kata ustaz. Dan juga pernah anak murid ustaz seorang, kawan ustaz seorang dia amal amalan seperti ini tuan-tuan, dia pergi mengajar. Dia balik-balik tuan-tuan, rumah dia berselerak. Dan ada orang masuk. Tapi nak beritahu tuan, barang kemas satu kotak bernilai berpuluh, rasa ribu, ratus ribu lah. Tak hilang tu semua. Tak hilang. Dan juga kita kata apa, barang duit anak dan tabung semua, tak ada satu benda pun hilang. Ni kadang Allah tak izin masuk. Tapi Allah tak izin untuk dia ambil barang-barang tu. Ada ni berlaku pada dalam kita mengamalkan amalan kota tauhid. Ini penting tu semua. Penting kalau kita nak bercuti lama, ini penting insya-Allah. Tak perlu kita mari tok momo ustaz apa semua untuk pagar rumah. Kita buat sendiri, kita amal sendiri. Amalan pendek mudah tuan-tuan, mudah insya-Allah.